pagi tiba, ku siapkan alatku. Semangat baru, tak sabar menunggu. Dari ruang kecil jadi dunia besar, tempat mimpi dan hobi bertemu benar. Gak peduli kata orang di luar sana, selama hati senang, itu maknanya. Hobi Channel, tempat kita beraksi, bikin karya, tumpahkan inspirasi. Setiap detik penuh energi. Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku nak buat review pack Mecha Strike. So untuk video kali ni agak panjang sikit sebabnya hari ni aku nak cuba dengar ke semua audio sound pack Mecha Strike apabila dipasangkan bersama Mechamato Mechanizer ni lah. So sebelum tu, buat korang yang baru dengan aku punya channel, selamat datang, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Ok, so untuk maklumat korang, ni adalah Mechanizer Mechanizer Mechamato. Yang ni aku dah review dekat video aku yang lepas. So kalau korang nak tengok aku punya review, boleh tengok dekat video aku yang lepas. Ok, so untuk Mechanizer ni boleh dipasangkan bersama pack Mecha Strike. Kalau korang tengok kat sini, dia punya Mechanizer ni boleh dipasang bersama Mecha Strike punya pack. So kat depan ni aku dah beli ataupun dah ada pack Mecha Strike full set daripada pack 1 hingga pack 9. Cuma yang SR dengan AR punya pack je aku belum ada lagi. So untuk video kali ni aku nak reviewkan ke semua audio sound yang kita boleh pasangkan bersama Mechanizer ni lah. So Mechanizer ni kalau korang nak buka, korang kena tekan button ni Mechanizer on. Ok, Mechanizer on. Ok, so dia punya sound ni korang boleh tekan button ni. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Ok, lagi. Sila masukkan kad ke dalam Mechanizer. Ok, lagi satu, kalau korang tekan button ni lama sikit akan keluar lagu Mechamato. Ok, so ni antara sound-sound yang terdapat dekat Mechanizer ni. So jom kita try dengar ke semua audio yang terdapat dalam pack Mecha Strike. So pack Mecha Strike ni ada 54 kad. So kat sini ada full set sehingga 54 kad. Jom kita dengar setiap sound. Kita nak tengok. Sebabnya sebelum ni aku dah reviewkan sound-sound yang terdapat dalam Mechanizer. So hari ni kita nak cuba dengar sound yang terdapat dalam pack Mecha Strike. So jom kita dengar sound yang pertama untuk robot pengawal penjara. Dapatkan laporan kerosakan. Hubungi plan yang berdekatan. Sertifikat konsol. Periksa berbuat blok A dan B. Kita buat sesuatu sebelum kita hilang kawalan. Ok, so itu sound untuk robot pengawal penjara dan macam yang sound dia. So kita dengar sound yang kedua untuk Grakakus. Kita tengok Grakakus ni tak ada dekat Mechanizer. So korang kena beli pack Mecha Strike untuk dapatkan kad Grakakus ni. Setelah sekian lama mencari, siap sedia untuk serangan. Cari dia sampai dapat. Ok, so tadi sound Grakakus. Ok, seterusnya Mechabot Trust Mode. Yang ni ada dekat pack dia. Kalau korang beli Mechanizer ni ada dapat kat Trust Mode punya Mechabot So jom kita pasangkan. Mechabot Mechanize. Mecha Gajah. Dia salah baca Kalau tengok kat sini Mechabot Trust Mode, tapi dia baca Mecha Gajah. Kita cuba lagi sekali. Mechabot Mechanize. Butang kejujuran. Mod sopan. Ya tuan, ada apa-apa saya boleh bantu? Ok, so ni sound dia. Ok, so kadang-kadang sound dia baca lain tau. So jom kita dengarkan Bagogo pula. 1, 2, 3. Kita pasangkan dekat Mechanizer ni. Oh, tak masuk Mari beli popcorn bang, beli popcorn. Panas dan segar lagi ni bang. Mari beli popcorn bang. Ok, lain macam yang sound jual popcorn. Ok, seterusnya Mechamato kat level S. Jom kita pasangkan dekat set Mechanizer ni.
ni sound Mekamato. Okey, seterusnya kita nak pasangkan troket. Robot dikesan. Troket. Kali ini aku pasti menang. Hujan risau. Bunyi roket lah, terbaik . Okay, next. Datuk Bandar Andy dan Tok Shah. Yang ni tak ada dekat mechanizer ni punya card. So, korang kena beli pack Mecha Strike. Bukan dia seorang. Kami. Semua Max Mana. Tak ada atau. Tak ada. Memang gini. Okay, so tu dia audio sound untuk Datuk Bandar Andy dan Tok Shah. Okay, next, Mas Mana. Mas Mana ni pun tak ada dekat mechanizer ni. Korang kena beli pack Mecha Strike juga . Kita dapatkan kad Mas Mana. Okay, let's go. Berani kau berpenat di sini. Sedialah. Buku bakal bertemu luas. Ayo, marilah. Parada. Okay, so itu je tadi sound untuk Mas Mana. Okay, seterusnya Cik Aman dan Abah pula. Bangun nama tu. Kenapa kamu tidur kat luar semalam? Letih sangat buat projek ni kecil tu ke? Alah, tak apa. Biasalah terkasar. Okay, so itu je audio sound . Okay, seterusnya kita tengok Mega Konco. Mega Konco ni rasanya tak ada . Okay, orang kena beli pack Mecha Strike. Megabot Mechanize. Mecha Double Hit Blaster. Okay, dia macam baca lain . Aku tak dengar suara Mega Konco. Okay, lagi sekali. Robot dikesan. Mega Konco. Okay, itu je sound dia. Okay, seterusnya Sumorai. Okay, let's go. Robot dikesan. Sumorai. Aisan. Okay, habis untuk Sumorai. Okay, seterusnya Mega Janitor. Mega Janitor ni pun cuma ada dekat pack Mecha Strike . So, kita try pasang. Robot dikesan. Mega Janitor. Juara 5 kali arena angkasa. Di mana boleh kalah? Lain macam sound . Okay, seterusnya Amazy. Robot ditangkap. Amazing. Selamat datang peserta baru. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Amazing. Okay, so Amazy. Seterusnya Mega Rubika. Okay, Mega Rubika ni pun cuma ada dekat pack Mecha Strike. Robot dikesan. Mega Rubika. Akulah Rubika. Warden Penjara Angkasa. Okay, habis untuk Mega Rubika. Okay, seterusnya kita nak dengar sound untuk apa ni? Payapi pula . Okay, so untuk Payapi ni rasanya ada dekat pack dekat mechanizer ni. Kalau korang beli akan dapat free kat Payapi . Tapi yang ni Payapi versi Mecha Strike punya. So kita pasangkan . Robot ditangkap. Payapi. Ya, saya Payapi, robot pembantu pemadam kebakaran. Sedia berkhidmat. Okay, habis untuk Payapi. Seterusnya Ninja Merah. Robot ditangkap. Ninja Merah. Okay, bunyi pedang bunyi di tengah lawan. Okay, seterusnya Mecha Tank. Megabot Mechanize. Mecha Tank. Okay, habis untuk Mecha Tank.
seterusnya, robot seterusnya, Karuk. Robot terkesan. Karuk. Aku terharu. Kau datang tengok persembahanku. Ini sudah Karuk. Okey, seterusnya Mecha Helicycle. Megabot Mechanize. Mecha Helicycle. Okey, Mega Helicycle habis. Seterusnya Cloudiva. Robot ditangkap. Cloudiva. Satu galaksi luar dalam kenal aku, okey? Akulah Cloudiva. Robot delivery hujan yang terulu. Ya, habis Cloudiva. Seterusnya Cabro Enjexis. Robot terkesan. Cablo and Jepsi. Ui, ada perlombaan aja sis. Ha? Kita kena join ni, Cabro. Jom. Okey, sekejap ya, Cabro Enjexis. Okey, next Concho. Robot terkesan. Konco. Konco. Ha, biar saya translatekan. Dia cakap, Oh, apa tu guys? Aku pun tak dapat dengar dengan baik Okey, seterusnya King Boxer Dragon. Untuk kad King Boxer Dragon ni cuma ada dekat pack Mecha Strike Korang kalau nak gunakan dekat Mechanizer ni kena belilah pack Mecha Strike untuk dapatkan King Boxer Dragon ni. robot ditangkap. Kickboxer Dragon. Inilah akibat buat Dragon Kickboxer Morka. Okey, so itu dia sound untuk King Boxer Dragon. Seterusnya Rocket Fish. Rocket Fish ni pun cuma ada dekat pack Mecha Strike. Robot ditangkap. Rocket Fish. Sedap. Baru kau tahu tak ada benda boleh tandingi kuku 5 roket aku. Okey, habis. Okey, seterusnya Arcada. Okey, let's go. Robot ditangkap. Arcada. Let's play Arcada Space Battle. Insert token. Game start. Okey, habis. Seterusnya kad sokongan Mega Cucu. Megabot Mechanize. Mega Cucu. Oh, sedap lah sound bila kereta api Okey, next Garamsi. Robot dikesan. Garamzi. Buongiorno signor. Mari datang ke gerai Garamzi. Okey, habis Garamsi. Okey, seterusnya Quacky. Quacky ni pun cuma ada dekat pack Mecha Strike Okey, jom kita pasang. Alien ditangkap. Kuaci. Setelah kembali sempurna. Akulah Kuaci Landa Quacklings. Okey, lain macam dia punya. Selalunya robot ditangkap tapi untuk Quacky ni alien ditangkap pula Okey, seterusnya Mega Concho Ranger Board. Ni pun cuma ada dekat pack Mecha Strike. Robot dikesan. Mega Concho Rangers Board. Mega Concho Rangers Board. Sedia untuk menghancurkan kejahatan. Okey, habis. Okey, seterusnya robot apa ni? Tokang. Okey, let's go. Robot ditangkap. Tukang citra. Tok ni suka bercerita je. Tak ada buat apa-apa jahat. Okey, habis untuk Tokang. Okey, seterusnya kad sokongan kekal Fulus the First.
macam Okay, next kad istimewa Mecha Dino. Megabot Mechanize. Mecha Dino. Okay, habis. Okay, seterusnya Mami Balut. Robot dikesan. Mami Balut. Okey, jom Mami Balut. Selamat datang ke zon pemulihan Mami. Okay, habis. Okay, next Mas apa ni? Mas Mara. Okay, let's go. Puas marah. Masa untuk latihan intensif. Drone, apa tu? Semua drone tengah serang pada kita. Hebat, kau berjaya, Michael. Okay, habis untuk Mas Mara. Okay, next Mas Cacix. Untuk Mas Cacik ni rasanya ada kalau korang beli mechanizer ni akan dapat kat dia. Tapi yang ni Alien ditangkap. Mas Caci. Aku dah ambil Sony jadi lebih baik. Aku namakan Sony ini Mas Caci. okey, untuk Mas Cacik ni alien Dia bukan robot Okey, seterusnya ni robot apa ni? Babylon. Babylon ni pun cuma ada di Mecha Strike. Robot ditangkap. Bublon. Hai, nama saya Babylon. Saya suka buat bui-bui. Bui-bui-bui-bui-bui. Ni macam dia suka buat buih. Okey, next Chemelia. Robot ditangkap. Cavalia. Korang, I tak sihat lah. I nak ambil cuti sakit. Boleh tak? Okey, tu sound dia. Dia nak ambil MC. Okey, next Mechamato mod Mecha Pengawas. Megabot Mechanize. Megamato Mod Mecha Pengawas. Okey, sekejap je sound dia. Okey, next Dollhouse. Robot dikesan. Dollhouse. Hai. Hah? Adik? Cracker Sport? Dua-dua tak ada dalam ni. Okey, habis untuk Dollhouse. Okey, next Hasud. Robot ditangkap. Hasu. Mari membeli di kedai Totoni. Okey, habis untuk Hasud. Okey, seterusnya Mas Mara kat nombor 41. Okey, lagi spark dah nak habis kita punya review. Puas marah. Masa untuk latihan intensif. Drone, apa tu? Semua drone tengah serang pada kita. Hebat, kau berjaya, Michael. Okey, so untuk Mas Mara ni dia ada dua tau. Yang tadi dengan yang ni sama je dia punya audio sound dia. Okey, next Influenzo. Robot ditangkap. Influenzo. Aku Influenzo. Dan korang sekarang in the Influenzo. Okey, habis tu Influenzo. Okey, robot seterusnya Impostru. Impostru ni cuma ada di pack Mecha Strike. Jom kita pasangkan. 1, 2, 3. Robot ditangkap. Impostru. Okey, itu saja audio dia. Okey, next Fanbot. Ni pun cuma ada di pack Mecha Strike Robot dikesan. Fatbot. Saya betul perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Fanbot. Peminat nombor 1 Abang Megamato. Boleh macam Fanbot.
Okay, robot seterusnya, robot topi. Topi ni pun dia tak ada dekat free mechanizer card Korang kena beli juga pack Mecha Strike untuk dapatkan kad-kad ni. Robot ditangkap. Topi. Topi. Oh, best dia punya sound dia. Buat je lagu kan, so seronok sikit lah dengar. Okay, next Mega Rubika. Robot dikesan. Mega Rubika. Akulah Rubika. Warden penjara angkasa. Okay, dia sama juga dengan Rubika yang sebelum ni. Okay, next seterusnya. Tadi Rubika kan, ni Kubiko pula. Robot antagonis utama dekat Mechamato series terbaru ni. Okay, yang Kubiko ni pun cuma ada di pack Mecha Strike sahaja. So, korang kena beli juga pack Mecha Strike supaya boleh digunakan dekat mechanizer ni lah. Okay, seterusnya Kubiko 1, 2, 3. Robot ditangkap. Kubiko. Akulah Kubiko. Warden asal penjara angkasa. Okey, habis untuk Kubiko. Okey, seterusnya Mega Genitor. Yang ni tadi kita dah pasangkan. Rasanya sama je kot sound dia. Robot dikesan. Mega Genitor. Suara 5 kali arena angkasa. Di mana boleh kalah? Okey, habis Mecha Genitor. Dan seterusnya Mecha Detective. Ni pun cuma ada di pack Mecha Strike. Okey, kita pasangkan 1, 2, 3. Megabot Mechanize. Megamato. I'm a hero. Megamato. Okey, je salah baca. Sepatutnya Mecha Detective. Kita cuba lagi sekali. Megabot Mechanize. Megamato. I'm a hero. Megamato. Okey, je baca Mechamato walaupun kat sini Mecha Detective, tapi yang ni mungkin error tau. Mungkin error. Aku cuba ketepikan dulu. Nanti aku nak tengok kat Mechamato adakah sama je punya label dia. Okey, next seterusnya Mechamato dan Koncho. Kita try cuba kod sound je lain. Megabot Mechanize. Megamato. I'm a hero. Megamato. Okey, Mechamato dan Koncho ni pun sound yang sama dengan Mecha Detective. So kita letak sini dululah. Okey, next seterusnya Mechamato Chef Mode. Harapnya yang ni sound je lain Megabot Mechanize. Megamato Chef Mode. Okey, yang ni sound je lain. Okey, seterusnya kad nombor 52, kad nombor ke dah nak habis So kad Mecha Lancer kita try pasangkan 1, 2, 3. Megabot Mechanize. Mecha Lens. Okey, so ni dia sound untuk Mecha Lens. Okey, kad kedua terakhir, robot pengawal penjara. Dapatkan laporan kerosakan. Hubungi Planet Pendekatan. Setting bidan kawan musuh. Principal 2 Blok A dan B. Kita kena buat sesuatu sebelum kita hilang kawalan. Okey, habis robot pengawal penjara. Dan seterusnya kad terakhir, Mecha Laser. Okey, 1, 2, 3. Megabot Mechanize. Mecha Laser. Okey, habis ke semua audio sound yang terdapat dekat pack Mecha Strike untuk kita pasangkan dekat mechanizer ni. Okey, so tadi ada dua kad ni sound dia sama, tapi ada satu kad ni sama juga kot. Okey, so ni Mechamato. Okey, kita keluarkan dulu sebab aku nak cuba tengok kenapa sound dia sama kan. So kalau korang tengok kat sini, aku rasa mungkin disebabkan dia punya kod dia ni. Kalau korang tengok kod dia sama.
Kita tengok kan hitam ni, korang tengok hitam, ketiga-tiga kad ni hitamnya besar je sama dan dia tak ada jarak-jarak yang seperti kad yang lain. Kalau macam ni dia ada jarak-jarak, sebab itulah dia baca lain. Okey, yang ni dia memang akan baca Mekamato lah dekat set mechanizer, dekat mechanizer ni. Okey, so aku rasa video aku dah habis sampai ke penghujungnya. So korang kalau nak beli mechanizer dan pack Mecha Strike ni boleh beli dekat link video yang aku letakkan ni. So aku rasa video aku sampai kat sini saja. Terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Itu saja daripada kami MFSRB Channel. Okey, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.